ia pada asal hadanah ni makna bela. Bela anak kecil. Bila berlaku perceraian, suami isteri berlaku bercerai, ada anak. Sini jangan berebut-rebut, kita kena tuju pada syarat. Siapa berhak hadanah? Yani siapa berhak bela anak kecil? Pihak syarak tilik kepada pihak isteri. Tak segitu berebut senyap, salah bahu-bahu duk berebut anak. Oh ni harap kena jangan kena tahu bak hadanah siapa berhak. Dia kena duduk balik isteri, ibu, kerana perempuan ni jiwa bak belon hati. Cara jatuh ni lah tu. Ada tak? Maka yang hak hadanah isteri yang membela, balik pihak perempuan, balik ibu. Dan ibu-ibu ke atas tu hak. Maka itu hak hadanah cara bela, cara nafkah mesti dah wajib dah atas bapaknya. Wajib dah atas bapaknya. Tiba-tiba bapak tu tak nafkah, salah dah dia lah tu. Bak bela tu. Tu dia nak ambil mari tak boleh sebab apa? Kerana cara bela anak kecil dia puai mana. Tapi ada juga dia kata, beranak apa tu baik, suami duk bela, bedau panas jatuh. Hak puai dak. Hak tu nak supaya pesek burung gitu. Lah anak burung ya hak jatuh dak suap apa dah. Burung itu dah. Hak nak jual beranak dia. Telur dia hari-hari berada di bapak ke dah hari dah. Buat tetah apa itu ni pak dah suap apa dah. Tu burung lagu tu. Tapi manusia dah, dia ada hak hadanah tu dia balik ibu. Sebab dia pandai bela anak. Lepas tu bila hak hadanah atas ibu, wajib atas si bapa ni nafkahkannya. Walaupun balik isteri ni kaya, dia hak bela ya. Cara nafkah wajib atas ni, atas suami ni. Betul kata hukum kita ni nak berkahwin ada hukum, duduk dalam pergaulan suami isteri ada hukum, cerai buka apa ada hukum kan. Boleh anak ada hukum. Payah ada kecuali pula, kecuali jika anak itu duduk dengan pihak ibu membawa pada tak mengaji agama. Hak tu hak lepak. Ada juga pandai bela sekadar makan minum tu pandai lah bela tu, tapi bagi mengaji didik ke agama kurang apa nak pergi ke dunia banyak. Tu pihak bapak kena ambil hari. Pentingnya agama. Tapi bak didik cara kebela badan ni ibu lebih pandai. Dia kerana kelembutan dia tu sifat perempuan dah itu kan. Itu kecil atas rolik. Terkadang lelaki juga rolik. Boleh anak 4-5 apa ya semua bela. Kasih ke pak dia, kasih ke ayah, tak kasih mana dengan mak ya. Mak ya tak bela suruh beranak ya. Apa ikan pula tu? Kadang-kadang ada gitu. Walau bagaimanapun hukum dia turut cara. Panggil apa tu? Hadanah. Bela anak kecil bila berlaku perceraian. Ya nak biar tak boleh lah. Nak biar tak boleh. Ia pada asalnya dia wajib tak bapak ada ke? Bapak miskin.